Bila masa yang sesuai untuk kita melabur? Straight away. Setermata. Okey, kenapa saya cakap macam itu? Kalau nak letak duit dalam ASB, RM10 saja. Apa alasan kita? Kalau nak beli emas pun, kita boleh beli emas dekat bank-bank. Sekarang ni kalau pergi Maybank, kita boleh beli RM10 emas. Oh, so maksudnya simpan dan terus melabur? Melabur. Dua dalam satu terus? Dua dalam satu. Tapi, kalau kita simpan... Tapi nanti kita tak ada duit untuk kecemasan. Okay, so that's why penting untuk belajar bagaimana untuk melabur. Melabur tu, kalau kita nak duit secara cepat, jangan melabur dalam saham, jangan melabur dalam emas. Okay. Sebab nak jual atau jangan melabur dalam hartanah. Nak jual rumah tu mungkin makan berapa bulan, mungkin makan berapa tahun. Time tu kita dah tak ada duit kan. So that's why melabur tu kita kena tahu aset mana nak pilih. Okay. So kalau kita nak letak duit kecemasan, itu yang saya buat dulu. Untuk duit persaraan saya dulu, saya letak semua duit dalam ASB. So maksudnya buat pinjaman ASB lah ya? I buat pinjaman ASB. So kenapa saya buat pinjaman ASB? Sebab saya nak guna duit orang lain. Ini saya belajar dari Robert Kiyosaki lah. Di mana kita guna duit orang lain, lepas tu dari guna duit orang lain kita boleh untung. Kalau ASB financing kita pinjam untuk 4%, tapi ASB bagi kita 5%. Contoh, kalau kita letak contohlah RM100,000. 1% RM100,000, RM1,000 untung, tutup mata, free money. Why not kan?